Okey, baik. So, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita nak test dulu chatbot kita ni. Sebelum kita nak tarik customer yang betul, kita nak test dulu lah few conversation dengan chatbot kita, dan mungkin kita boleh edit dulu sebelum kita tarik real user masuk ke dalam kita punya chatbot. Untuk kita test, kita tak boleh nak test dekat dalam ni, dekat dalam dashboard. Kita kena pergi dekat dalam kita punya app.seposen.ai. Okay? So, buka je app.seposen.ai, lepas tu pergi kepada all bots, kemudian klik je dekat sini, ataupun pergi kepada omnichannel dan klik open bot. Kita buka second layer of menu kita dekat dalam Seposen kita ni, which is dalam environment chatbot punya ni lah. Okay, so dekat bahagian sini dia ada menu-menu dia. Dia berbeza dengan menu di bahagian workspace. Okay, so ini adalah workspace punya menu kat sini. Bila kita buka omnichannel dan open bot, dia akan ada second layer of menu, which is menu untuk dalam chatbot punya pula. So, cara untuk kita test adalah make sure dia berada di dalam main flow. Kalau dia tidak berada di main flow, anda klik dulu keluar ke, ataupun klik dekat flow, klik dekat main flow ni, biar dia buka macam ni, lepas tu klik lah kat luar balik kan. Dia akan jadi macam ni balik lah. So, kita klik pada button preview dekat atas ni. Okay, klik preview. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak preview dekat dalam web ataupun kita nak preview dekat dalam WhatsApp pun boleh juga. Tapi kalau WhatsApp, kita tak perlulah nak go through kat sini, terus dia hantar message dekat WhatsApp pun dia dah boleh terus reply, provided anda semua dah connectkan dia dengan WhatsApp. Okay, kalau connect dengan WhatsApp, just open saja WhatsApp, lepas tu type dia message daripada handphone anda, hantar ke nombor chatbot kita kan. So dia akan terus reply juga, tak perlu nak daripada sini pun tak apa. Okay, so dalam kes ini saya tidak menggunakan WhatsApp, saya menggunakan web. Okay, saya nak test dekat dalam web saja. So bila kita open in web browser, dia akan keluar satu paparan dekat sini tau. Dia akan keluar kosong je ni, sebab di bahagian bawah belah kanan ni dia ada satu widget. Okay, widget kat sini. So saya tak suka test guna dekat widget ni. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan pakar balik semula, dan saya akan pergi ke bahagian set web chat widget. Lepas tu display style, floating modal ni saya tukarkan kepada full page. Baru dia akan keluar besar macam ni lah. And then dekat bahagian appearance, saya suka tukarkan dia kepada WhatsApp. Okay, baru dia keluar macam ni lah, nampak macam WhatsApp sikit. And then klik pada apply changes. Lepas kita dah buat, okay, just klik saja pada preview and then open in web browser. Dia akan buka satu lagi browser yang baru, dia akan keluar paparan macam ni. So kita boleh test dengan dia. Saya buat produk di Magia tadi. Salam EM di Magia. Bagi satu lah. Depends lah pada apa message yang kita nak hantar, apa message keyword message ke apa ke yang biasa kita letak dekat dalam iklan kita tu kan. Bila orang klik WhatsApp, button WhatsApp, dia ada keyword memang kita siap-siap letak kan. So boleh juga gunakan keyword tersebut, hantar pada dia. Same goes kalau anda terus WhatsApp dia dekat message pun boleh juga buat benda yang sama saja. Benda ni tak ada masalah. Okay, so dia bagi kat sini, Waalaikumsalam Cik, di Magia ni minuman coklat sachet untuk rutin jaga diri harian, bancuh pagi-pagi je. Cik nak tahu bagaimana dulu pasal di Magia ni harga. Okay, by the way, saya tidak bersetuju langsung dengan cara dia bagi greeting message ini. Okay, so ini adalah kerja onboarding, AI agent onboarding. Kalau anda ingat, kita ada 6 AI agent kat dalam chatbot kita tu. Yang ini kerja AI agent onboarding. Kemudian saya bagi tahu harga kat sini. Dan yang ini di bawah ini adalah AI agent sales. Okay, dia yang reply pula kat sini. Tapi as a customer, saya rasa macam bersembang dengan satu orang single person saja. Betul tak? Kan? So, dia bagi macam ni, CK1, kalau satu kau tahu lah, saya tak suka dengan cara dia reply lah. Tapi mungkin kalau ada suka-sukalah, tak ada masalah sebenarnya kan. Tapi macam saya, mungkinlah, okay, kita nak cakap, okay, aku tak sukalah nak buat macam ni. Waalaikumsalam Cik, di Magia ni, Cik nak tahu bagaimana dulu. Yang ini saya faham sebab dia tak ada apa-apa konteks conversation lah. Maksudnya customer PM, kita tak boleh tengok dia punya
dia datang daripada mana, iklan mana dan sebagainya. Sebab yang ini saya test kosong lah, maksudnya kita test kat sini saja kan. Tapi kalau customer tu dia klik daripada iklan, okay, actually chatbot kita ni, sistem kita ni, dia boleh baca copywriting yang ada dekat dalam iklan kita tu. So bila customer bagi macam ni, salam PM di Magia, plus di belakang dia tu ada information tentang iklan mana yang dia klik, chatbot akan ubah cara dia hantar greeting kepada customer. Dia akan ambil kira juga apa yang kita letak dekat dalam copywriting iklan kita tu. Okay, so sebagai contoh, saya nak tunjuk macam mana cara kita nak test dulu lah kat sini kan. So ini adalah cara kita nak test lah. And then kalau kita mahal juga ya. So kat sini bot akan, kalau anda tengok dekat dalam kita punya live chat, okay, kita pergi dekat apps kita ni, dekat dalam open bot tadi tu, live chat, kita akan nampak conversation customer. Conversation customer ni dekat sini. Okay, so yang ni saya dah tutup tadi dia punya. Kejap, saya boleh testkan semula kepada anda. Saya nak tunjuk something sebenarnya. Okay, kalau kita gunakan hashtag 1, dia adalah keyword yang saya setupkan sendiri untuk kita delete supaya kita boleh refresh balik lah, start conversation balik. So ni dia tanya kita nak delete dari database sekali ataupun tidak. Maksudnya nak delete sekali tak data dia dekat dalam dashboard CRM kita ni. Kalau kita tak nak delete, kita type je tidak dekat sini. Tapi kalau kita nak delete, klik je button dia. So dia akan delete lah. Dekat dalam ni pun dia akan hilang data dekat dalam. Okay, data dekat dalam ni pun dia akan should be akan hilang lah sepatutnya. Saya kena tengok boleh. Should be dia akan hilang. Okay, so kita test semula. Saya boleh terus je dekat sini. Salam PM di Magia kan. Okay, so dia dah reply, Waalaikumsalam cik, di Magia ni minuman coklat sachet untuk rutin harian berapa-berapa. So cik nak mula dengan kotak pertama dulu ke? Kalau kita tengok dekat dalam live chat kita ni, dia ada dia punya background processing yang dia buat. Itu apa yang kita buat tadi dekat dalam setting, dekat dalam live chat, system message ni. System message ni bila kita enable, dia akan tunjukkan apa yang berlaku di sebalik tabir dia, di background processing dia. Yang ini digunakan AI agent onboarding yang reply. Benda ni tak keluar dekat dalam mana-mana. Customer akan nampak macam ni saja. Okay? Dekat WhatsApp pun sama juga. Cuma kita as admin, kita boleh nampak benda ni lah, apa yang berlaku. Benda ni sangat penting bila kita nak troubleshoot masalah. So kita tahu, okay, yang ini siapa yang reply? Kita tahu AI agent onboarding yang reply. Okay? Then, kalau kita as admin, saya dapat ke mesej saya ni, okay, perhatikan kat sini, pause automation automatically, bila saya send je mesej ni, okay, dia akan berubah jadi 30 minit. 29 minit lah. Dia akan berubah kat sini. And then, customer akan dapat mesej yang sama juga. Okay? So, kita boleh tengok dia punya message, AI agent message dekat sini. Maksudnya ini adalah apa yang, sekejap saya refresh. AI agent message. Ni dia. Ni customer message, user, and then ni assistant juga. Dia jadi double. Jadi saya deletekan satu yang tu. Tak apa. Sepatutnya dia ada satu lah kat sini. Okay. Waalaikumsalam. Di Magia ni minuman coklat berapa semua. Yang ini yang saya send manually dekat sini. So dekat automation ni saya akan trigger, ni saya offkan dia. Ini tak apa, tak perlu buat. Yang ni nanti saya akan update dekat dalam template supaya anda tak perlu buat lah. Okay, so nampak tak benda ni dia akan bagi tahu. Kalau customer message dapat kejap ya. Kalau customer message dia pula message kepada kita while kita punya automation ni masih lagi pause, bot takkan reply. Jelas ya? Bot takkan reply sebab kita dah pause automation. So yang ini kita kena reply manually. Tapi bila kita reply, okay, baik-baik. Betul kan? Kalau kita reply macam ni, lepas tu kita boleh pangkahkan dia. Maksudnya, kalau customer tu reply balik, baru bot tu dia akan reply pada customer tu nanti. Okay, nampak kat sini? Dia AI agent sales yang akan reply pada customer tu, and then dia akan bagilah harga dan sebagainya kat sini. Right. So itu adalah bagaimana cara kita nak test chatbot. Anda boleh play around dulu, tengok macam mana dan fahamkan dulu
bagaimana fungsi untuk setiap kartu ni lah. Kita punya post automation tadi dan sebagainya kan. Kalau ada apa-apa yang belum jelas, boleh tanya saya dekat dalam group. Nanti saya akan buat tutorial yang baru untuk menjelaskan hasil untuk itu, ataupun saya jawab directly dekat dalam group kita saja. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.